Hai guys, so sekarang kita kembali dekat airport. Daripada London, kita nak ke negara seterusnya. Cuba korang tekan negara apa? Masih korang dah tahu kan sebab korang baca kat thumbnail, korang baca kat title kan. So, kita akan pergi ke Itali. Okay guys, so sekarang kita orang berdiri. Aku dengan Ima berdiri sekarang ni. Sejuk! Sejuk gila! Kita ada kat water test. Tahu ni? Lecu! 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 Okey, dapat tak? Makin laju, makin laju. Okay, sekarang kita orang naik. Nak naik bilik. Jalan dia agak seram tapi memang tinggi nak naik. Tinggi korang. Kat sini memang tak ada lift. Penatnya. Penat gila. Mana pun. Okay guys, so sekarang kita nak tour rumah sikit. Yang ruang tamu tadi tu korang dah nampak dah kan. So kita nak tengok dapur pula, okay. So kalau korang pelik, dekat rumah orang putih biasanya ada benda ni tau. Ini adalah heater, pemanas. So rumah kan sejuk, mesti sejuk. So dekat Itali ni pun sekarang sejuk tau, 2 darjah Celsius. So dekat sini adalah ada pemanas dia. So rumah ni sentiasa hangat. Ini pula adalah, ini dapur. Kita ada dapur kat sini, kita boleh masak-masak. Apa benda aku tak tahu benda apa. Kita ada buat Maggi sebab malam ni kita nak makan Maggi. Ada ni dan kita ada sinki. Jom aku bawa korang pergi tengok kita punya bilik air. So ini bilik air dia korang. Levet cantik bilik air dia. Nampak? So ini kita boleh mandi, kita boleh berak kat sini. Okay, memang love. Lepas tu ini aku tak tahu bilik air mana pula, tapi dia nampak macam bilik air masa depan Okay, nampak tu. Kau takut. Okay guys, so ini dah keesokan harinya, dah pagi dah. So hari ni kita orang nak pergi keluar, tapi aku tak tahu kita nak pergi mana lagi. Yang penting hari ni kita ada dekat Venice, Italia. So ni lah kamu punya baju hari ni. Sebab hari ni agak sejuk juga walaupun cerah. Nanti aku boleh bawa korang kat luar. Walaupun cerah tapi suhu memang sejuk sangat macam tu. Jadi ni kita kena pakai macam jaket-jaket, benda-benda macam ni lah. Okay, hari ni macam-macam pesen semua orang pakai. So kawan akan pakai macam ni. Nampak? So kawan pakai macam ni. Dia simple je, pakai seluar simple, kasut macam ni. Tapi kita tema kita hari ni warna coklat. Kau tengok, cantik tak? So hari ni sebenarnya aku tak tahu kita nak pergi mana. Kita just ikut sahaja orang bawa kita pergi mana, kita pergi. Okay? Okay, so sekarang kita dah dekat luar. Cantik korang. Ni Itali, ni kat Venice, Itali. Cantik kan? So kita berjalan pakai coat macam ni hari ni. Mana kedai apa ni? Tak tahu lah kedai apa. Jalan dia korang memang macam jalan-jalan lorong-lorong macam ni tau. Tapi dia nampak estetik lah, dia nampak cantik. Okay guys, so sekarang kita orang nak pergi cari kopi dulu. Lepas tu nak cari roti, nak makan-makan, nak panas-panaskan badan. Sebab daripada semalam kita tak dapat air masak korang. Kita orang makan Maggi tapi tak dapat air masak. Yang kat belakang-belakang ni semua dah kelelahan. So kita akan cari kedai kopi yang halal dan ada roti. Kita nak makan dulu, okay? Okay guys, so sekarang aku dah masuk dekat kedai makan. So kita nak makan dulu kat sini. Okay, makan jangan risau. Ada spaghetti seafood, ada lasagna ikan, ada macam-macam kat sini. So korang tengok sekejap lagi aku order apa, okay? Pemandangan kat depan ni memang cantik. Dia macam pasar-pasar. Ada orang tengah beli buah, ada orang beli sayur. Aku duduk dengan Nian, aku duduk dengan Ima. Dan kat belakang ada Kak Siti and the gang. Orange juice. Itu apa? Itu nama apa? Apa nama dia ni? So kini aku order spaghetti seafood, ada udang. Sebenarnya aku allergic seafood tau, tapi try lah. Manalah tahu tak allergic ke. Ima pun order benda yang sama. So jom kita makan.
Sekarang ni kita orang tengah jalan dekat pasar-pasar dekat Itali ni, macam-macam jual korang. Ada baju, nampak tu? Ada baju, ada topi-topi kat sana tu, nampak? Macam-macam ada jual. Sekarang ni aku tak tahu lagi mana arah tujuannya. Kita just jalan-jalan saja dulu. Dengan-dengan kita nak pergi jambatan So kita ikut je sebab kita pun tak tahu kita nak pergi mana sekarang ni. Dekat tepi-tepi ni macam-macam ada jual, kau nampak? Oh, nampak? Nampak tu? Ada keychain. Aku ingat nak beli tapi bukan hari ni lah. Kita beli hari lain lah. Dan nak balik nanti baru kita beli. Ada pedang weh. Serius ada jual pedang. Okey. Wah, ush, apa benda tu? Cantiknya. Menara jam tu. Kat sini topi yang macam aku pakai ni berlambat kat sini tapi tak ada jenama lah. Jenama kereta pun tak ada. Ada topi, ada hoodie. Wow. Hoodie, macam-macam hoodie. Macam-macam hoodie, macam-macam colour. Hari ni 2 darjah Celsius ataupun 3. Nak apa tu? Krip Nutella. Kita nak pergi krip Nutella. Dekat depan ni dah ramai orang So dalam tu nanti akan ada Nutella. Lepas tu ada pisang. So kita tengok sekejap lagi rasa dia macam mana. Nampak tu? Ada anjing. Kat sini anjing pun susah. Oh my god. Kat sini anjing besar-besar korang, ya Allah. Ni kita punya krip. Dalam dia ada coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini bunyi anjing kuat ya. Bismillah. Sedap ke? Sedap. Rangup tak? Rangup. Aku rasa aku tergigit kotak. Nasi. Sedap dengan korang. Makan panas-panas. Sedap korang. Dia macam krip. Dalam dia ada coklat, ada pisang. Memang sedap. Okay guys, so sekarang kita dah sampai kat jambatan tu. Korang tengok, ya Allah cantik korang. Nampak tak? Si ada bot-bot macam tu lagi. Memang cantik korang. Tak tahu nak buat apa. Bawah ni memang air. Baru lepas makan je tadi, aku sekarang tengah cek tuas sampah sebenarnya sebab nak buang sampah. Masalahnya daripada tadi aku tuas sampah pun aku tak jumpa lagi. Ni macam mana? Tapi air dekat sini cantik korang. Tengok tu. Hijau-hijau. Nampak? Dia kan ada cahaya matahari tau. Tapi sejuk. Dia tak panas, dia tak berpeluh. Dia ada cahaya matahari tapi dia sejuk. Okay guys, so lepas ni kita nak naik apa benda? Gondola. Aku tak tahu apa benda namanya. Tapi kita akan naik macam boat macam tu. Macam ni, korang tengok ni. Kita akan naik boat macam ni. Kita tengah tunggu boat kita. Tak silap aku kena bayar dalam 90 euro. And then baru kita boleh naik. Ini Ima lah yang nak sangat naik benda ni. Aku tak tahu sangat. Aku join je. Aku just menikmati suasana. Dekat sini korang, ya Allah, ramai betul. Tadi ni dah kosong tau. Tadi ramai gila tau turun daripada tangga ni. Aku tak tahu. Lepas tu dapatlah tangkap 1-2 video. So kalau korang nak tengok video tu, korang boleh tengok dekat TikTok aku. Aku ada upload. So far okay. Cuaca pun okay. Makanan pun okay. Semua okay. Tak panas. Aku tak suka cuaca panas. Cuaca sejuk walaupun dia ada matahari. Korang nampak tak? Cantik kan korang bangunan dia? Aku tak tahu lah apa nama bangunan ni. Tapi sekarang kita dekat Itali. Mostly kita banyak jalan-jalan je, pergi sana pergi sini. Nampak tak benda ni? Aku beli kat sini lah. Tapi aku tak beli kat kedai ni. Aku beli kat kedai lain tadi. Tapi dekat sini banyak kedai-kedai kecil macam tu. Korang boleh beli ni baflan ni. Macam-macam corak, macam-macam warna ada. Lepas tu ada jual baju, ada jual topi, macam-macam ada. Kita jalan-jalan je dulu. Sebab tak tahu nak pergi mana. Anjing pun banyak macam-macam jenis anjing ada. Ni apa benda tak? Okay, korang tu lah dia gondola. Aku tak tahu korang nampak ke tak. Sebab macam gelap sikit daripada sini. Tapi korang nampak kot gondola. Benda tu lah nanti kita nak naik. Mana? Aku rasa kita naik dekat tempat lain. Ataupun naik kat sini Emma. Naik kat tempat lain. Tapi sangat-sangat cantik ya. Cuaca dia hangat-hangat mentari. Tapi angin dia sejuk. Kita makan lagi ya. Tadi baru jalan makan lagi ya. Jangan terkejut pula tengok aku macam cicak ni. Sebab apa? Kat luar aku pakai coat, dalam tak pakai apa-apa lah. Imam kata benda ni sedap. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Halal Nak.
Kali China. Bongak lah. Wah, besarnya. Oh, lobster ni. Ya. Wow. Oh, tengok tu besar gila korang dia punya lobster, nampak? So we have good Lobster dengan pasta. Korang, aku tak boleh nak makan lobster sebab aku kan allergic kan. Tadi yang aku makan yang awal-awal tadi pun dah allergic, dah gatal dah dekat aku. Jadi aku tengok je lah aku makan spaghetti biasa. Aku makan ni je lah, spaghetti bolognese. Ada 3 biji meatball daging. Sedap korang. Ni je aku boleh makan sebab yang tu aku allergic. Minta maaf lah sangat. Nampak tu korang? Ya Allah korang, aku dapat makan ni je sebab kita allergic korang. Tapi ni pun dah cukup lah. Aku dah lama dah nak makan bolognese kat sini. Ni halal tau. Yang penting halal. Bismillah. Kecil lah aku. Sedap. Sebab dia orang bukan pakai pasta, tak bukan pakai sudu. Kita isi cheese. Ya, lepas tu paus sprinkle. Guys, so sekarang kita dah hadir dekat tempat nak naik gondola ni. Aku tak nak naik, aku mabuk. Aku pun tak nak, aku takut nanti tenggelam. Dah tu kenapa kau nak naik? Nanti tak ada gambar, tak cantik lah. Dia nak Venice lah. Dia naik benda ni semata-mata sebab dia nak gambar. Aku ni takut aku mabuk, aku muntah kat dia. Okey, kita dah mula bergerak. Okey, dah mula bergerak. Wait. Sumpah dia, aku takut muntah dah. Alright. Wah, naik cantik tu dia. Wow, so inilah dia gondolanya korang. Naik-naik ni. Lepas tu pusing-pusing Venice. Dia tak layan aku ya. Okay. Sorry. Again. Right position. Yes. Macam tak betul je. Kita nak naik gondola, kita nak gambar. Okay, so untuk naik gondola ni 120 euro. Dia ada dua, satu 90 euro, satu 120 euro. So kita orang ambil yang 120 euro. Pusing lama sikit lah macam tu. So boleh lah takat-takat gambar. Lepas tu ambil video yang best-best sikit kat sini. So sambil-sambil tu boleh lah kita tengok pemandangan Venice, Itali. Takut. Aku dah mabuk ni. Aku ni mabuk korang. Kalau perahu berayu-rayu ni aku tak boleh. Aku nak muntah dah. Alamak. Alamak, aku nak muntah dah. Aku to be so reckless with my heart. Aku to be. Kat sana ada orang syuting. Cerita apa tu agak-agaknya? Jadi mana tahu muka kita ada kat sini, dekat dalam movie tu nanti. Okay guys, so sekarang ni hari entah ke berapa, tapi sekarang ni yang dekat Itali, dekat Venice tu. Hari ni kita dah nak keluar dah daripada rumah yang kita masuk, yang bapak tinggi hari tu. So kita akan pergi ke daerah yang seterusnya, iaitu Florence. So kita akan duduk hotel dekat sana. Kita dah tak duduk rumah yang setinggi-tinggi alam kat sini ni. So kita akan pergi Florence. Aku tak tahu apa aktiviti kita nak buat dekat Florence, tapi kita tengok je lah macam mana. Ni kita semua nak tengah angkat beg sekarang ni, nak tunggu porter. Tunggu orang angkat beg. Beg memang banyak. Ini beg Nial, beg Ima, tu beg Kak Siti, lepas tu beg Kak V, beg anak Kak V, beg aku lagi 2. Banyak lagi beg nak kena angkat. Lepas tu kita pula ada dekat tingkat yang paling atas. Memang tak boleh kita nak angkat beg, betul tak? Jadi kita kena minta orang tolong angkatkan. Dan itu pun perlu dibayar ya. Tak ada apa-apa cuma di dunia ini, semua kena bayar. So kita akan gerak ke Florence naik train. Okay guys, so sekarang kita order ni roti coklat bomboloni, ada hot chocolate, lepas tu ada air mineral. Ima aku dah tak tahu dah pergi mana. Tadi pun aku ada beli juga roti ni, tapi bolehlah buat cicang-cicang hot chocolate. Hot chocolate dia dekat sini lain sikit tau. Dia macam nampak tak? Likat betul kat sini. Dia macam coklat yang likat betul. Lain kan? Kalau dekat Malaysia kan macam Milo kan, tapi kat sini memang lain. Nampak tu? Aku tak tahu macam mana aku nak minum ni, tapi kita try je lah macam mana rasa dia. Dia dekat dalam train sebab kita nak pergi ke Florence. Halo.
korang. So, ini first time Ikmal naik train macam ni. So beg Ikmal lagi dekat belah atas sana. So kita boleh nampak beg kita. Beg yang ni kat sini. And then sekarang tak tahu kita tak gerak lagi. Tapi dalam train ni ada pemanas. Jadi badan kita sentiasa hangat. Macam tu. Kat luar tu korang memang tak tahu nak apa ya? Wah, Ima kata dalam ni ada wifi. So aku boleh main Mobile Legends. Kau nak tengok kat luar? Firenze. Okay guys, so sekarang kita dah bergerak. Nampak tu kita dah gerak naik train. Ima sian, Ima duduk sorang-sorang. Sekarang ni aku duduk dekat depan Ima. Okay, so aku duduk sini, so dia cerah sikit. Jadi kalau aku nak buat video dia cantik sikit. So ini first time aku naik train. Ima ni dah berapa kali naik train Ima? Pertama kali. So dekat sini ada wifi. Jadinya jomlah kita buat live. Kita boleh buat live kat sini. Ke friends ni, rebar. So aku nak buat live. Ada charger orang kat atas ni. Dia punya. Nanti kita jumpa bila dah sampai ke Florence, okay? Okay, so sekarang ni kita buat vlog. Kita buat live sekarang ni. Ini nanti ada dalam vlog YouTube Itali. Aku nak kentut tau, tapi aku tahan je sekarang ni. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat bilik hotel dekat Florence. So kita orang terkejut tahu tak, sebab bilik hotel ni orang kata boleh kata luas, lepas tu boleh cakap cantik lah juga dengan harga dia tu. So macam biasa dia orang ada pemanas dekat sini. Korang masuk je bilik, kita orang dapat katil queen, kita orang dapat katil single. Kadang-kadang kalau katil queen korang, aku akan tidur satu side juga sebenarnya. So kita ada kerusi. Kita orang baru susun-susun sikit je. Ini aku punya beg apa benda semua. And then kita dapat TV, kita dapat meja. Lepas tu buka ni, ini bilik air dia. Tak adalah mewah sangat, tapi okey lah kan. Itu tempat, aku tak tahu ni tempat apa. Kalau itu dah tempat kencing dan berak, ini aku tak tahu tempat apa. Ambil uduk mungkin, aku tak tahu. Itu tempat kau nak mandi sana. And then cermin. Daripada celah-celah ni, kau dah boleh nampak orang. Kau dah boleh nampak orang berjoli kat sana. Bukan berjoli, dia ada berjual macam pasar malam agaknya kat sini lah. And then yang aku suka sekali, korang selak je langsir ni, kau nampak luar tu dah ada taman-taman, ada orang buka kemah. Lepas tu ada orang jual, aku tak tahu dia jual apa. Dia jual apa tu? Ada macam ada jual pokok bunga lah, ada jual cenderahati, ada jual jaket, ada jual topi, macam-macam lah kat sana tu. Ini memang jackpot. Orang kata memang tempat ni sangat-sangat cantik dan sangat-sangat strategik. So kita orang nak siap-siap dulu, nak rehat sekejap, and then kita orang keluar nak cari makan pula, and then kita sambung vlog kita. Okay, dekat mana? Dekat Florence, Itali. Okay guys, so sekarang kita orang nak pergi makan, nak pergi cari makan. Kejap nak kentut. So ini pemandangan hotel dia daripada bawah. Lift dia nanti aku tunjuk kat korang, memang kecil gila lift, tapi okey. Wow, menakutkan ya dia punya tu. Okey. Wow. Ini market. Kita berjalan-jalan ya, nak mencari makanan. Kita ikut je kat Siti sebab dia yang tahu mana makanan halal, mana makanan tak halal, kat mana kita boleh makan, kat mana tak boleh makan . Oh tu ada market dekat sana, Kak Siti kata. Ni market jual apa Kak Siti? Macam market. Oh macam bazar karat Cantik. Dia cuaca dia tak adalah sejuk sangat macam kita kat Venice tu, tapi boleh lah, sejuk lah juga. Sebab dia orang kan masih dalam musim winter, musim sejuk kan. Aku teringin lah nak pergi ke market tu. Macam-macam ada jual kat sana. Wow, dekat sini macam-macam ada jual. Macam barang-barang kulit, beg-beg kulit kat sini. Nampak? Macam-macam ada jual korang kat sini. Ya Allah, mana alip rik. Wow. Ada hoga marah. Sedap korang. Lama dah tak jumpa nasi kan. Bismillah. Ada ayam, nasi, mi, kari daging, kari mutton. Sedap tau. Ayam.
Okay, korang sorry lah kalau agak bosan sebab ni baru part 1. Memang tak banyak sangat aktiviti kita orang buat. Banyak, tapi banyak yang aku tak rakam dan aku dah upload dekat aku punya TikTok. Aku upload dekat sana. So korang komen untuk part 2. InsyaAllah kita jumpa dekat sana. Okay, minta maaf kalau kali ni membosankan. Okay.